Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Akimi bin Muhammad Razib 077963. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan tajuk Mantik Al-Hadis bagi tajuk Istiqra'. Dan saya telah memilih tajuk konsep syafaat dalam Islam, telaah kritis atas hadis Nabi tentang syafaat di hari kiamat. Jadi untuk pengenalan, artikel ini membincangkan hadis syafaat, khususnya hadis yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW diberi pilihan antara yang pertama, separuh umat baginda masuk syurga atau diberikan syafaat untuk umatnya. Jadi jenis istiqra' yang ada dalam artikel ini istiqra' nakis. Penyelidik tidak mengumpulkan semua hadis syafaat, tetapi hanya satu hadis utama, iaitu Musnad Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Beberapa hadis sokongan daripada Bukhari dan Muslim. Penyelidik membuat kesimpulan umum tentang konsep syafaat berdasarkan sebagai contoh, bukan keseluruhan riwayat hadis yang wujud. Bagi proses istiqra' ada tiga. Yang pertama, mulahazah, iaitu pemerhatian. Penyelidik memulakan kajian dengan memerhati fenomena ilmiah, iaitu yang pertama, wujudnya perbezaan pendapat tentang status hadis syafaat. Yang kedua, wujudnya hadis yang kelihatan kontradiktif antara syafaat dan banyaknya umat masuk neraka. Yang ketiga, isu syafaat sering disalahfahami seolah-olah boleh meminta terus daripada Nabi. Jadi yang kedua adalah barhanah, iaitu pembuktian. Dalam artikel, penyelidik membuktikan hipotesis dengan yang pertama, analisis sanad, iaitu mengkaji rawi, kedudukan perawi, status majhul dan penilaian ahli hadis. Yang kedua, analisis matan, membandingkan teks hadis syafaat daripada pelbagai kitab. Yang ketiga, fiqhul hadis, menetapkan hukum syafaat hanya diberi kepada yang tidak syirik. Jadi yang ketiga adalah furud ilmiah, iaitu hipotesis. Daripada pemerhatian, penyelidik membina beberapa hipotesis, iaitu andaian awal lah. Antaranya hadis syafaat mungkin sahih walaupun ada perawi yang majhul. Yang kedua, terdapat hadis-hadis lain yang boleh menguatkan riwayat syafaat. Yang ketiga, konsep syafaat tidak bercanggah dengan akidah tauhid jika difahami secara tepat. Dan yang keempat, syafaat hanya berlaku dengan izin Allah, bukan kerana Nabi itu sendiri. Jadi sumber penyelidikan yang saya dapat dua, iaitu yang pertama, jurnal akademik, iaitu artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah Islam Futura. Yang kedua, penyelidik merujuk beberapa artikel akademik yang relevan, khususnya dalam bidang hadis, fiqh dan akidah. Yang kedua, menggunakan buku dan kitab turas. Digunakan banyak buku dan kitab turas, iaitu Musannaf Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Kutub Ar-Rijal, ulasan perawi, kitab syarah hadis seperti Fathul Bari. Jadi itu pada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.